Mana yang lebih baik untuk rawatan sumbat saluran darah jantung? Rawatan angioplasti dengan stent daripada pakar jantung ataupun buat rawatan pembedahan bypass operation dari pakar bedah jantung? Penyakit yang sama, dua rawatan yang berlainan dan dibuat oleh dua pakar jantung yang berlainan. Asas dia, semua orang yang ada blok saluran darah jantung kena makan ubat untuk elakkan serangan jantung sekali lagi dan pelihara kesihatan jantung secara am. Yang tu bukan pilihan, yang tu muktamad. Semua orang kena buat. Kemudian ada orang yang makan ubat saja, tak perlu buat rawatan balloon dengan stent atau bypass operation. Ada yang kadang-kadang banyak saluran darah tersumbat dan diberi pilihan sama ada buat rawatan balloon dengan stent oleh pakar jantung ataupun bypass operation oleh pakar bedah jantung. Dua orang yang berbeza untuk penyakit yang lebih kurang sama. Pakar jantung akan buat rawatan angioplasti dengan stent. Masuk wayar yang halus dari tangan, masuk dalam jantung, kembangkan saluran darah yang blok dengan balloon dengan stent tanpa pembedahan, tanpa potong-potong, tanpa bagi ubat bius tidur. Pembedahan jantung pula dibuat oleh pakar bedah jantung. Pakar jantung macam saya tak buat pembedahan jantung. Pakar bedah jantung pula tak buat rawatan angioplasti dengan stent yang saya buat. Nak jelaskan apa dia pembedahan jantung. Jom korang tengok. Pembedahan jantung kita panggil coronary artery bypass operation. Berlainan dengan rawatan angioplasti dengan stent, pembedahan jantung buat jalan baru untuk saluran darah jantung yang sumbat. Kalau pakar jantung, dia akan korek sumbat tu, bersihkan saluran darah jantung yang kita ada. Pakar bedah jantung pula akan buat jalan yang baru. Dia akan ambil saluran darah lain, cantumkan pergi dekat saluran darah jantung supaya darah tu ada alternative pathway, ada jalan baru untuk sampai dekat otot jantung. Pilihan saluran darah baru tu daripada memory artery, saluran darah yang pergi dekat our left breast, ataupun kita ambil saluran darah daripada kaki, kita panggil vein, kita masukkan dekat dada, sambung. Yang biru ni contohnya vein. Kita sambung daripada saluran darah utama di dalam badan yang tekanan dia tinggi, sambung hujung dia dekat saluran darah dekat jantung supaya darah tu boleh keluar daripada saluran darah utama, masuk melalui saluran darah dekat kaki kita tu, masuk dalam saluran darah jantung. Itu yang kita panggil bypass operation sebab kita buat jalan baru. Jadi ada banyak bypass operation. Kau tengok macam ni, nampak tak? Yang ni saluran darah yang ada blok, darah tak boleh turun. Bila kita buat bypass operation, bila pakar bedah jantung buat bypass operation, dia buat apa? Dia buat jalan baru. Darah tak boleh turun dekat sini, dia cantum saluran darah baru lain, bypass yang blok. Jadi ada alternative pathway untuk masuk dalam saluran darah jantung. Pakar jantung pula, dia tak boleh buat saluran darah lain. Dia akan masuk, dia akan bersihkan saluran darah asal kita. Itu rawatan angioplasti dengan stent. Dia akan cantumkan. Nampak tak? Ini bypass operation, dia akan jahit saluran darah baru tu kepada saluran darah asal jantung kau. Itu nama dia bypass operation. Orang tanya pula, doktor, apa dia single, double, triple, quadruple bypass? Apabila pakar bedah jantung buat rawatan satu saluran darah baru, kita panggil dia single bypass. Kalau dua, kita panggil double. Kalau tiga, kita panggil triple. Kalau empat, kita panggil quadruple. Ada juga orang yang buat 5 saluran darah bypass. Itu perbezaan antara bypass dengan stent. Ada yang banyak tanya pula, mana yang lagi baik, bypass atau balloon dengan stent? Dia terpulang dengan corak dan pattern saluran darah jantung kau. Ada setengah-setengah pesakit lebih baik buat bypass. Ada setengah-setengah pesakit lagi elok buat rawatan balloon dengan stent. Pakar jantung kau yang akan tentukan. Pakar jantung kau yang akan bagi pilihan untuk korang fikir dan pertimbangkan. Ada yang penakut, takut nak buat bypass operation, terpaksa buat rawatan angioplasti dengan stent walaupun rawatan bypass tu mungkin lebih baik daripada diorang. Ada orang memang rawatan bypass lagi baik untuk diorang sebab banyak sangat blok, tetapi badan tak sihat, ada banyak penyakit-penyakit kronik yang akan meningkatkan risiko bypass operation. Orang ni terpaksa buat rawatan angioplasti dengan stent oleh pakar jantung. Terpulang dengan individu, terpulang dengan kesihatan secara am, terpulang dengan corak dan pattern macam mana saluran darah kau tersumbat.